Jom pergi terjah guru-guru di SKBM. Teacher raya kat mana? Saya sama-sama raya kapur tok tua saya dulu mula-mula. Lepas tu petang balik rumah mak saya. Teacher, apakah makanan kegemaran teacher? Oh, mestinya sekut cornflakes. Memang saya suka makan sekut cornflakes. Oh my god! Wow! Ustazah raya kat mana? Tahun ni raya dekat Lantau Panjang sebelah suami Ustazah. Ustazah pula? Ustazah raya dekat KL. Ustazah, apa makanan kegemaran Ustazah? Kegemaran roti jala. Ustazah suka rendang. One eternity later. Cikgu raya mana? Tahun ni cikgu beraya di kampung halaman cikgu bersama ibu cikgu di Segamat Johor. Cikgu, apakah makanan kegemaran cikgu? Seperti biasa, setiap kali raya makanan kegemaran ialah ketupat, rendang. Oh, okay. Cikgu balik raya kampung mana? Cikgu kat sini ya, raya di Bacok. Cikgu, apakah makanan kegemaran cikgu? Cikgu suka makan ketupat daging. Cikgu raya mana? Okey, tahun ini cikgu beraya di Tanah Merah. Cikgu, apa makanan kegemaran cikgu? Okey, makanan kegemaran cikgu ayam dan juga lemang. Cikgu raya mana? A few moments later. Yang menjemput cikgu lah ke rumah dia. Cikgu, apakah makanan kegemaran cikgu? Makanan kegemaran cikgu banyak. Impik, sama rendang dan macam-macam lagi lah. Stop it. Get some help. Cikgu raya mana? Okey, untuk tahun ni cikgu raya di Tumpat. Cikgu, apa makanan kegemaran cikgu? Cikgu suka makan nasi kapik, kuah nasi kapik kan. Lepas tu sate. Lepas tu pagi-pagi kita buat apa ni? Nasi daging. Itulah. Ustaz, tahun ni Ustaz balik raya mana? Untuk kebiasaannya Ustaz, hari raya pertama Ustaz buat rumah terbuka. Adik-adik Ustaz, keluarga Ustaz akan datang ke rumah Ustaz dan Ustaz balik kampung pada hari raya yang kedua. Okey. Ustaz, apakah makanan kegemaran Ustaz? Oh, makanan kegemaran Ustaz pada hari raya ialah lontong udang besar. Cikgu, tahun ni cikgu raya mana? Okey, tahun ni cikgu beraya dekat Bacok, Kelantan. Apakah makanan kegemaran cikgu? Makanan kegemaran, okey, banyak makanan kegemaran. Biasa kalau raya cikgu suka makan rendang dan juga lontong. Bye-bye semua. Kita jumpa lagi raya tahun depan.